Kau jaga makan, kau jaga tidur, kau exercise. Tapi kalau gigi rosak, semua tu tak guna. Sebab mulut kau pintu masuk ke badan. Bakteria dari gigi berlubang boleh masuk ke darah. Dari situ dia pergi ke jantung, paru-paru dan otak. Kau tahu tak, penyakit gusi tak terkawal tingkatkan risiko sakit jantung 2 kali ganda. Wanita mengandung yang ada masalah gusi, risiko bersalin awal pun naik. Kencing manis pun susah nak kawal kalau mulut tak sihat. Gigi bukan sekadar untuk kunyah, dia jaga nyawa kau. Tapi berita baiknya, nak jaga dia tak susah. Berus gigi 2 minit, 2 kali sehari. Gunakan floss, kurangkan gula dan jumpa dentist 6 bulan sekali. Bukan bila sakit je. Ingat, tiada kesihatan keseluruhan kalau kesihatan pergigian kau hancur.